Huruf phone bukan? E. I. Nyo back buka ke I le. Yang nyo bak phone. Huruf C. Budak apa? Timbang dah apa? C. Ha. A. 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 Nyo berarti huruf A. Buah sebab huruf A. Timbang bentuk huruf A. Je goji. Je, mana bukan je dia. Ha, nyo bentuk huruf Hana ka perlu selalu dari ah, dah memang mengaji huruf A. Jika A, Ya, ya, mana ke A le. Pindah je dah. A. A. Dah. Lu huruf A huruf D. bung ngampit lagi dah pernah. B. B. Ini akan cara. B. 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 Dah. Lu huruf B, huruf buah lu huruf B. Huruf Nyo. C. Kata nak. Jadi tulis huruf C. Nah, ini yang tulis oh. Kata nak. Ni akan nak. Berarti yang huruf C. C. Yang huruf guna bak phone huruf A. A. A pun dipeluk ke? A. Kahuk. Yang huruf C. kata nak. Ilikut huruf C yang huruf D. Budu-budu. Baik sama angin tu. Je kelawar tu boh. Kak, tulis huruf B, Wawan. Tulis huruf B. Buraya you nak pun ngatingan ke? Kak. Nya putra huruf Nasib. B. B. Ino tulis ho. Ino tulis bak ujungnya tu. Huruf Huruf nya huruf ho. Nak sama dua ai. nama Huruf pun nanti B. B. Cok hurufnya Wawan. Buka ke biar. Pasal yang boleh. Tuk ke biar. Berarti nya huruf Wawan. A. Kaya sampai pasal yang boleh macam A. B. B kata dia. Kak. Huruf B. Budaya balik. Kak. Kawan, tut le tut. Berarti yang kat pasal yang boleh tak nya huruf B. B. Kawan. Bak pun guna huruf. Menau. Nya huruf pun Menau. Budah babang nai. A. A. Le A huruf yang kat pasal yang boleh tak nya? B. B. Guna fokus. Le huruf B, nya huruf yang kat tulis guna. A. Yang nya. A. Ye huruf pun huruf A. Yang nya ha yo. D. C. Jangan kawan. Huruf C. Ya kan? Berarti penimbok yang kajut ke A, A. B, Yang balik dulu. C. C. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Tulis nya kawan. Huruf A, huruf B, huruf C. Nya betul. Ini orang lain tulis. Yang balik huruf A. Huruf A. A. Bukan. Ini yang kenapa ni? Lagi rumah jarang benar naik. Naik baik ke? Benar? Iya betul. Astagfirullah kaji. Yang huruf A. huruf A. Huruf yang kapal kau yang boleh yang mana yang kapi kertas. Hanya nama. C. Yang kapi kertas, yang kapal kau yang kopiah nya. Segala huruf C, huruf C. huruf C teman. Oh yang kan C. D. Ya kan. E. B. Tulis. Huruf. Ya betul tulis. Tulis you. Okey balik. Huruf Okey ni. huruf B. Yang ajar. Tapi yang kali dua. B. Dua boh. Yang dua boh kan. Berarti yang dua bohnya tapi Dalam izin dia bah. Ini dalam izin. ya. Kah ini. Tajuk apa tu? Nya huruf A, nya huruf B. Kah? Nya huruf D. B. C. Yang tiga ni. Dah huruf B kah?
huruf C. 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 Tak jangan lekat dekat abang. C dah. Slow. C. 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 Ayam pun jadi C. 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 Nah, Kak. Tulis huruf C ikut huruf B. Tiba huruf C. Tibanya ada di sana. Kak. Kak. Nyo kon lei. Nyo lei akan kat tulis ayo. Nah, sama. A B C. Nah, sama. Nyo kon kosong. Nyo kosong kah? Nyo kuyu ber. Di fokus kena. Kena Wawan ajija huruf C duduk kena. C. Nah, Cale. Jangan. Ajija huruf A duduk kena. A. Baik mana lu? Nya cara. Ya kau kali kau duduk. Tabah tu Sao. kosong. Kak. Berarti yang kosongnya apa huruf? Yaitu huruf kena. Yaitu huruf B. ya, huruf yang kosong benar huruf B. B. Berarti jawab dapat tamang ke? Dapat tamang. Berarti yang ke kali apa? Ulang A B C. B. C. A B C. A B C. A B C. Kunjung anak buah. A B C. Tengok deh. A C. A. B C. A B C. A B C. Kak. Yang lebar nang le. Kak, yang lebar. Ajija huruf C pina. Ajija huruf C pina. Belum abang Kwabi. Kwabi nya huruf C. B. Ayahnya C. Okey, lanjut. Duduk kena. Kakak dulu. Yang buta lu boleh ada dia. Buta lu Boleh kau lah jadi mereka Ya banyak boleh. Bakal bunyi dia. Bu jija huruf B. Belum abang Kwabi. Ayah. Okey, lanjut. Lanjut. Berarti nya huruf B. Ajija huruf A. Belum abang Kwabi. Okey, lanjut. Ini perlu. Ini obat ni kan. Dia kan kahek ni. Nah hek ke? Hek berapa? Hek kan kahek. TJE le. TJE le. Buka. Kapi. Alhamdulillah. Duduk bukan. Yang kajian saya putra. I. Ajija huruf I. Belum abang Kwabi nya huruf I. I. Dah I. Baik pada. Ya, lanjut. Berarti yang kajian saya I. Huruf I yang dah. Ya. Duduk kena le. Ingat ju huruf I nya lagi pensil deglam kena. Lagi pensil deglam. Ya, nya huruf I. Kena lu dapat bu biasa. Lu dapat bu. Hanya ada JI lo biasa. U. Cara Kwabi. Berarti U. mat deku. Kun. U. Jejak huruf U. Cara rumah Kwabi nya huruf U. Nya Kwabi. Oh, mantap, lanjut. Duduk kena. Nya pun pisah ni dua, kak. Berarti nya huruf B. kan B. Ada ulang pun bunuh. B. Buddha baba. A. Lu huruf A huruf B. Lu B huruf Beda tulis benar. C. Cara Kwabi. Yang ngejip saya putra ngejip saya. Benar tulis. Gede benda. Yang ngejip saya putra. I. I. Yang dah huruf I darah dua yo. Yang dah. Kacar. Cik dah baca U, hanya baca I. U. Berarti dah huruf U. Kacar. Acikan dari no. A B C U I. A B C A U I. Betul. Betul. A
A B B C C Adik kenyang mesti kat mana wah? Mataku mati ingat tu. Berarti U wah. Adik ke hurufnya berarti pegang cara mana? I Berarti A. A Mana? A. Kak, ulihnya mana? Le ni pegang mana le? Mana ai? Le. Pegang mana? Pura huruf abang huruf mengampit nak. B Kak, Liam pegang mana? A Huruf huruf A ini dah ada ni yo. J Berarti A B C C. Mataku apa kah? Huruf U huruf U. Huruf I kena. I Oh, you. Ya huruf I nak payah mataku. Belah aku tu. Ada huruf U mataku. U. Ada I gimana cara? Huruf I huruf I. Yang kan. Aci pun huruf B. Baik guna konsisten macam. Guna tu mikir kena. Yang dah huruf B. Guna dulu kena. Macam. Cicak. B Ni huruf baik mana nombor ni? Perlu Huruf bahasa ni. Yang kan berarti huruf bahasa. Kah kena. Huruf yang ke le? Kena wan. Wan. Hai. Nan roll dia. Huruf Kaji ke? B yang dah huruf B dia dah. Dia nan ya. Huruf yang kosong. Ya. Yang dah Soalan huruf mana ya? nyo. Soalan mana ya? Yang huruf nani? A Huruf wawan. Cara. Zulkifli. Huruf puna ni yo. Soalan mana ya? Yang dah huruf U ah. Kifli. Huruf wawan. Cara. Kifli juga le. Huruf wawan. Dah you know. C. Gam dah. Cok huruf C wawan. Hai. Huruf. Ada dah Ben. I Huruf wawan. I Cicak huruf I wawan. Ya. Cara. Limang buah huruf ngah babi. Limang buah huruf kah? Kaji kan. Dah. Cicak le atas tanya. Ada yang kali dah puduk kena tanya cicak. Habo. Dua. Rumah tu. He. Dah. Dah dah. Ya. Buat. Hai Lima. Yang enggak. Cicak cuma Cicak lima boleh. buahnya pasal yang biar. That. Bugat. Pasal biar. Tuk. Kak. L. Nya huruf. Baik. Betul. You. Kak, nya huruf. A Yang ka. Nya. B B. Nya. C C. Mula-mula I. dia bilang no. I I. Nya. F. U Berarti yang kana yang ulero ke wawan na limang buah F. huruf. F ke pada F. No. Limang buah huruf. huruf Huruf. F. Berarti yang kepiah ro nya limang buah huruf wawan. Kak. No. Yang pertama huruf Buddha apa? Buddha apa? Ini. Berarti huruf pun yang bak biasanya huruf dah apa? Dah apa? A. A Olian huruf gampit apa? Oli A. B Bu lagak lah. B. Apa ya? Yang bukan. Ka, ikut. Oh, gerah dah. B. B Yang na yang kepi. ya Yang ya. Lu huruf B, hurufnya huruf C C. Berarti yang na yang kepi. ya Yang kepi ya. Nya huruf mana? U Berarti huruf U juga na yang kepi. ya Yang kepi ya. Huruf nya I I. L. Berarti yang juga na yang kepi. Ke. ya Tut. Tut bawan. Ke. Duduk sama kamu. Duduk sama kamu. I. Balik. Bukan. Lagi bunuh. Simpan bunuh. A padidu, B padidu, C padidu. L. Dengan balik-balik enak kan. L tarik lagi I. Ha. Direct no. Hui kena beo. Kah, cah kawan. Yang I. Yan bele, cah le. Yang mana? Cah le. Kah. Yan le boh, kana le boh. Zulkifli. Tuan ka le boh mah.
So Kak. ayah, so Zulkifli ya. Ayah. Kifli lah Zulkifli. Siapa tu nak tak you lah. Kak. Ikut yang biar. Huruf. Tiga huruf U yang dah. Pedu, pak yang tahu. Kak cara. Huruf. Dah apa bah? Dah apa bah? Tiga huruf A yang dah. Kak cara. Kali. Baik perempuan gini lah. Cak perempuan duduk main. Duduk main. Mun nolak Huruf gampit bapak huruf. Mun nolak ya. Ha, JE dah babi babi. Ulang dia apa? Kagak JE bawan ni. Ada dulu Pak Ted, ni bukan kosong. Berat cobaan tumpu. Oh berat sabar. Awak Syekh Nur lah. Ya, arut lah Nur. Kak, ada JE. Ya, kawan dah. Dah. Oh, ini kita cetak dulu. Ha, cetak. Ni dia cetak kat tengah man, kat tengah man. Kat tengah man. Baiklah, kat tengah cik ke. Ha. Bang boleh? Baik cetak. Mun nolak punya Nak play dah 5 minit. Tadi saya membong ni. Punya tua ni tidak Dah kau. dah nak mun nolak mah. Hek ke kamu. Jangan. Ni kalau boleh. Kayak Kali-kali je tadi juga. tu saudara ni. Dul, give. Ya, kau boleh. Tahu ni gua bio. Ya, tidak kan dia. Aku dah baca. Okey, so Dul Kifli ya. Ayah ke? Sonan ayah ke? Yang rajin. So. Kacau orang babi kan? Dia cetak huruf I, dia cetak huruf I je. Peng cetak huruf I. Lagi yo kan? Kau huruf I kawan. Ba. Ha. Lu tarik ke dia kena dua krek. Punya peraja tilap tu ah. Gak ada gambar tidak ah? Ah, cuba kawan. Berarti nyoti cara gambar tilap pakai ban. Cok ni orang. Cara gambar tilap. Nanti dia yang lewur menoi dia lewur. Wawan nak le. Aji gambar tilap tiga. Kiban nak gambar. Buka berapi. Ya, berapi. Baik tinggal padang, tinggal cara muda. Anjir, babi. Tanya anjir dia. Mana ni cara? Apa dari ni? Tiga. Tahu kan tiga. Dekat tu. Jaro belumi jaro. Kan apa dah kerja lagi orang tau. Ha? Apa dah lagi orang tau. Mana kan? Kau cara kau mai kawan. Ha? Pupulai cara kau, pupulai cara kawan. Yang kan punya huruf. Ha. Punahan huruf I. Cikgu Lagi dia buka ke tilap? Boleh? Tiga selawat. Buka ke tilap. Sallallahu ala Muhammad. Biar sedih dah. Bergerak dua selawat. Baiklah nama Kiman. Yang putera ni Fi Silap. bahasa Indonesia Silap. sandal. Sendal. Buka ka kawan. Yang fokus baru dah boleh. Level kim doa. Yang dafai benar pada huruf. Yang dafai benar pada huruf. Oh jaro benar jaro. Nah di bawah. Oh. Nah di bawah huruf. Yang huruf. Tim doa bawa. Mataku huruf. Ya Allah. Aja huruf yang kat tulis saya ini ada hurufnya. Dengan berkat lemah Huruf part yang jejak. Kaca dah. Aja huruf yang menggampit bawah. dengan Cicak berkat duduk yang Nabi Nabi Dra ni. Cicak. Faham dia duduk? Nabi Allah puyang Cicak huruf yang lebih kurang berbahagia. yang pasal yang piang tu. Dengan berkat dalam seluruh Nabi Dra ni Allah. Ya benar. Terus Lamanya cip betul. Kata. Bumdah Bukan hati dia. yang silong. Berarti kun. Berberkat yang silong. B. C. Amin. Manaku. Jika selawat ke tu. Sallallahu ala Brave. Muhammad. Pegang cara. Benar. Berarti ingat tu. Huruf I. Berarti mak. Nak rencana dah mahal. Udah dah mahal tengah mahal.
Tengok. Benda malam pun tersebut. Tersebut. Berarti nya 5 buah. Pada usaha 2 le pelik. Nanti bila le kadang ke. Satu, dua, Baik. tiga. Lima. Nya dah pegang dengan jarau 5 Nyo nya. bah. Nyo pai du. Ah, nya dah pegang dengan jarau li. Bah yang le. 5. Nya 5 ngah. Nanti bila? Boga Yang per kau akan 5. Dari sah. Nak sama kau? Jumlah haji kau? Tak? Sama. Berarti orangnya 5 buah huruf. Tak? Dia jemput 5 buah huruf. 5 buah huruf. Nya kalau hafal yang boleh ke? Yang kau habis ngak terhafal, ngak berat terhafal. Kena? Nya huruf. 2 bulan ke dia? Nya dah You boleh boleh pura-pura boleh. ni. Nya kan gi pura-pura. Boleh. Nya huruf. Ha ni boleh. Ah, dia ha ba. Dia ha baba. Nya dah pasal dalam tepi. Dalam pasal tepi ya. Nya huruf mengampit baba. Ada dah perlu 3 pupau dulu. B. B. Berarti nya huruf B. B. Dah pasal dalam tepi. Ya. Cak. Nya huruf C. C. Dah pasal dalam tepi. Ya. Hilang tepi ya. Nya huruf I. I. Dah pasal dalam tepi. Ya. Ya. Nya huruf je mataku kau pegang mataku le. Nya apa huruf? Baik kat cingkak biasa dah. Untuk mengingat anda. Huruf benar Dah juga. betul. Mataku dah baca dah. Huruf U. U. Berarti nya huruf U. tak pasal dalam tepi. Ya. Cisuk le. Sok di mana pun. Baik berada. Tusuk benda. Yang kanan lah boleh ke? Yang membawa huruf kanan lampu. U. Lampu le. Le. Dah boleh. Berarti kali dah pasal yang membawa huruf. Kali. Mainan dia baik bili ke? Baik dua ke? Je mana? Yang kepiasnya apa huruf? Huruf dah bawah huruf pun. A. Cara. Huruf yang mengampit bawah dia pelih bepau dia. B. B. Huruf yang kelih. C. C. Huruf yang keempat. I. I. Huruf yang kelima. U. Kacara kami. Alah, kacara. Cik tut kawan kacara. Acica huruf A. Mana? A. Acica huruf I. Acica huruf U. Acica huruf C. C. Acica huruf B. Kacara kami. Cah boleh je kena. Yang tu lek 5 minit. Nanti dah ada yang belum. Punul. Ha? Punul purno 2 bulan.